the, po. Po ni tebal, nanti bincang. Po ni sebab dia ada pangkal lidah terangkat. Kalau tengok gambar ni tak nampak. Gambar ni ada. Nampak tangan dal ni kosong. Tapi huruf po ni dia angkat lidah. Dia berlaku lengkungan. Ada lengkungan dekat di pangkal belakang ni. Tangan dah straight dia straight je. Tak apa, kita buat rafi dulu, nanti bincang. Jadi adik-beradik, saya suka sebut adik-beradik, mereka ni ta, da, po. Ta, da, po. Po yang moncong. Tak boleh moncong. Tak sebut po, tak boleh. Letak lidah, pangkal belakang naik. Po. Po. Udah. Jangan baca po. Alah. Siratal lazi, tak boleh. Dia tak boleh moncong. Kalau moncong, makhraj huruf dikira salah. Sebab huruf moncong satu huruf waw dan huruf yang melibatkan bibir ada 4. Bukan huruf po, bukan huruf po. Nanti bincang.